Lebih-lebih lagi, macam Lina yang masak. Pam. Kita ke menu yang seterusnya. Nampak tak kita mencabar diri kita walaupun berapa minit lagi kita nak berbuka puasa. Tetap memasak, dek. Kita nak masak apa kali ni? Kita nak masak terung sambal. Ada ikan bilis crunchy, rap. Jom kita masak. Okey, selalunya kalau kita nak masak terung ni kan, pembantu chef, kita mesti akan lumurkan macam kunyit serbuk ke, kunyit hidup ke dengan garam. Tapi kita kena faham, sebab konsep kita hari ni apa yang ada dalam peti ais, dek. Jadi oleh itu, walaupun tak cukup bahan, tetap boleh masak dengan sedap. Janji, rajin, tak ada alasan. Macam tu. Lebih-lebih lagi, macam Lina yang masak. Okey. Jom kita tunggu dia masak sikit lagi. Ni kita letak kita punya terung ni semua. Kita letak ke tepi kan. Alright. Dan sekarang ni kita nak tumis pula. Kecing! Nampak tak magic? Bukan saja kuali berubah. Dengan bawah-bawah tu sekali berubah, dek. Lari konti. Okey, sekarang ni jom kita masukkan kita punya minyak. Sebab apa? Kita nak menumis lah dia punya bahan-bahan dia tu. Apa yang ada dekat bahan dalam ni? Kita macam tumbuk-tumbuk kasar. Kita ada bawang besar, kita ada bawang putih, kita ada belacan dan juga kita ada cili merah. Nak letak cili padi sikit pun boleh, tak ada masalah. Okey, jom kita jalan. Okey, kita masukkan bahan-bahan yang kita tumbuk-tumbuk manja tadi. Oh, bau dia pun dah wangi tu all. Okey, macam biasa kita perlahankan sikit api. Okey, seterusnya kita akan letak kita punya air asam jawa sedikit. Seperti biasa kita letak gula dan sebagainya. Okey, maknanya sekarang ni tu all dah nak siap, kita dah boleh letak kita punya hero. Iaitu kita punya terung. Pam. Inilah dia hasilnya. Sambal terung bersama dengan ikan bilis rangup. Mudah kan? Cubalah, dek. Nombor 1.